Halo kawan. Video ini saya akan review ini Fieldpiece punya ER82. Dia case leak detector lah. Dia untuk cek refrigerant punya case. Okey, sekarang kami buka dulu. Dia dalam macam ni. Okey. Jika nak buka, saya tekan, tengok dia boleh buka ke? Dia boleh terus buka sebab dia tak payah letak bateri. Dia untuk charge punya. Dia ada bagi USB, kabel mah Type-C. Dia charge. Mula-mula kena tunggu dia warming up loh. Kena tunggu punya mula-mula. Jika you mau lampu you tekan, dia ada lampu. Okey. Dia ini sangat simple saja. Dia cek mana gas leaking. Okey, sekarang sudah start. Ini you tekan, dia akan set 0 jika dia sudah dapat testing itu gas. Tetapi you nak reset, you boleh tekan dia. You boleh tekan dia automatic atau manual lah. 0 lin. Saya kasih reset lah. Macam ni. Sebab kadang-kadang takut dia tak tepat lah. Ini sensitif, saya boleh tekan untuk set dia punya sensitif kuat atau tak kuat sangat lah. Macam ni. Dia design macam ni. Ini jika dia ada detect case, dia akan macam ni. Sebab suasana mungkin ada case, dia akan macam ni. Tetapi korang mesti kena ingat, dia tak boleh terus kena case yang kuat. Kalau terus kena, dia punya life dia akan kurangkan lah. Dia akan macam mana, tak tahan sangat. Kalau terus case kena dia atau jatuh pecah, ini sama dia teori lah. Jika nak tahu dia original ke bukan, boleh cek dia punya serial number lah. Dia serial number, certification pun ada lah, user manual pun ada. You cek, sudah boleh tahu dia original ke bukan. You tengok dia boleh detect CFC, HFC, HCFC, HFO. Dia boleh detect macam ni punya case. Jika yang itu case yang senang meletup macam R600 atau R290, dia akan kurang sensitif sikit lah. Tapi pun boleh lah kurang sensitif. Jika refrigerant case dia okey lah. Sekarang saya akan tunjuk sikit lah. Test. Ini aircon. Sekarang dia ada leaking case ke? Saya test. Tak ada. Macam ni dia tak ada leaking case lah. Jika saya sekarang buat satu testing lah. Saya sengaja bagi dia leaking sikit gas. Sengaja lah bagi dia leaking sikit gas. Mungkin saya tarik sini. Saya tekan sikit. You tengok, dia sudah test. Ini suasana dia ada gas. Jadi dia akan titik. Saya cari sini ada gas. Sebab kenapa? Sebab tadi saya ada tekan sini. Dia waf ada keluarkan gas. Jadi dia akan test loh. Dia test sensitif. Jika korang ada minat, boleh bagi tahu je. Jika tengok habis video ini, anda sudah belajar dan sudah faham, boleh like, komen dan share.